Malaysia kehilangan seorang pemimpin berpengaruh, Bung Mokhtar Radin, yang meninggal dunia pada usia 66 tahun. Takziah kami di Rashkini buat keluarga dan seluruh rakyat Sabah. Bung Mokhtar Radin yang dilahirkan pada 15 September 1959 di Kampung Bilit, Kinabatangan, telah menghabiskan lebih 2 dekad dalam politik sebagai ahli Parlimen Kinabatangan dan pengerusi BN Sabah. Beliau dikenali sebagai seorang yang tidak pernah gentar memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat Sabah di peringkat nasional. Beliau berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Kinabatangan selama 7 penggal, satu pencapaian luar biasa dalam dunia politik. Terbaru, beliau juga mengekalkan kursi Dewan Undangan Negeri Lamak pada Pilihan Raya Negeri Sabah PRN ke-17, menunjukkan pengaruhnya yang kuat di kalangan pengundi Sabah. Namun, pada 5 Disember 2025, Bung Mokhtar menghembuskan nafas terakhir selepas dimasukkan ke Hospital Gleneagles, Kota Kinabalu akibat komplikasi kesihatan yang serius. Pemergian beliau meninggalkan satu ruang kosong dalam politik Sabah, di mana beliau dikenang sebagai seorang pemimpin yang berani, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan negeri di tempat yang utama. Kami di Rashkini ingin mengucapkan tahziah kepada keluarga Allahyarham Bung Mokhtar Radin, terutama isteri dan anak-anaknya, serta seluruh rakyat Sabah. Semoga roh beliau dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.